Pusat Konvensyen Aidil IDCC Shah Alam Selangor pada Ahad bakal menjadi medan saksi Perhimpunan Calon Merebut Kerusi dalam pemilihan jawatan kuasa Eksekutif Pusat CEC yang bermula jam 10 pagi sempena Kongres Kebangsaan DAP ke-18. Persoalan yang dinanti-nantikan adalah kem yang mana akan menguasai DAP berikutan dakwaan pihak tertentu mengatakan terdapat 2 atau 3 kem dalam parti diketuai Anthony Loke, Nga Koming dan keluarga Lim. Perkara itu dibangkitkan seorang pemerhati mengulas persoalan beberapa penganalisis adakah keluarga Lim akan terus mendominasi atau muncul hala tuju baharu dalam kepimpinan DAP. Memetik FMT, Profesor James Chin mendakwa pemilihan CEC kali ini tertumpu kepada kelangsungan politik keluarga Lim yang mana 70 calon bakal bersaing untuk 30 tempat menentukan pengaruh keluarga itu ke atas parti pada masa depan. Kumpulan 30 orang itu seterusnya akan menentukan pemegang jawatan bagi penggal 2025 hingga 2028 tempoh penting menjelang pilihan raya umum PRU ke-16 yang dijangka menjelang Februari 2028. James berkata, persoalan utama yang menarik perhatian sama ada Guan Eng, pengurusi kebangsaan DAP yang juga dan bekas Menteri Kewangan akan mengekalkan pengaruh kuat keluarganya dan adiknya Hui Yang yang turut bertanding. Kerusi yang disandang Guan Eng juga bagaimanapun dijangka menjadi sasaran Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow yang akan mencabar untuk jawatan itu. Namun katanya perhatian akan lebih tertumpu kepada Menteri Pengangkutan Loke yang kini memegang jawatan paling berpengaruh sebagai Setiausaha Agung DAP dan saf baharu CEC ini juga dipercayai akan menentukan sama ada sekutu beliau dikatakan termasuk Kor Ming iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menguasai jawatan kuasa itu. Antara nama besar lain termasuklah Menteri Digital Gobind Singh Deo dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim. Calon wanita yang akan bertanding pula antaranya Naib Pengurusi DAP Teresa Kok, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, Menteri Belia dan Sukan Hana Yo, Ahli Parlimen Bentong Yong Shafura Othman Rara, Ahli Parlimen Puchong Yo Bi Yin dan Timbalan Yang di-Pertua YDP Dewan Rakyat Alice Lau Kyong Ying. Turut dijangka menawarkan diri untuk mempertahankan jawatan ahli CEC termasuklah Ahli Parlimen Bangi Syahred Johan dan Naib Pengurusi DAP Johor Sheikh Umar Bagharib Ali. Media sebelum ini melaporkan 4 pemimpin veteran DAP termasuk Naib Pengurusinya M. Kulasegaran, Penasihat DAP Tan Kok Wai, Bendahari DAP Fong Kwee Lun dan Ahli CEC Datuk Seri P. Bun Poh sudah mengumumkan keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan dalam CEC bagi memberi laluan kepada muka baharu. Bagaimanapun, kurang daripada 24 jam sebelum pemilihan, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Puyu P. Sin Che, bekas Adun Bagan Jamal, Datuk Sun Lip Chi serta Ahli Parti K. Kalidas dan PR Kaliapan menarik diri bagi memberi laluan dan sokongan penuh kepada kepimpinan generasi ketiga 3G Parti.